Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Syahrudin. Cik Syahrudin buat panggilan dari mana ni? Okey, saya buat panggilan daripada Exxon Mobil. Dan pengalaman anda tentang apa, Cik Sah? Silakan. Okey, ia berlaku pada tahun 1980-an. Ini kisah saya time tu mula-mula lah. Okey, saya dengan rakan-rakan saya dalam 4 orang, maksudnya 5 orang. Kita pergi Pasir Ris, kampung lama. Okey, Okey, kat situ bila kita bertolak daripada rumah sampai sana dalam lepas maghrib lah. Nak pergi apa? Nak pergi Rewang Okey, bila lalu satu tempat tu ada satu macam trek. Trek kira sebelah semua hutan lah, gelap lah. Kira itu semua tak ada, macam sekarang semua dah ada rumah kan, rumah pasal dulu semua kampung. Tak ada lampu, street light semua tak ada lah. Okey, bila kita dah lalu tu tempat, macam kita okey lah. Bila kita jalan kat sini, kita kata semua jangan apa-apa kalau dengar ke apa, jangan kita tegur-tegur lah baik lah. Sebab malam-malam gini tepi-tepi hutan, kira orang tutup kata jangan apa-apa dengar, jangan tegur. So bila kita separuh jalan, one of my friend, dia terdengar bunyi anak kucing. Anak kucing macam miau-miau gitu kan bunyi kan. So yang my friend ni dia minat kucing. Saya kata ada anak kucing dia nak cari. Saya kata dah betul dekat tempat sini, kalau bunyinya macam lebih baik jangan tegur, walaupun itu kucing betul ke tak betul kan. So dia pun dah diam. Kata kau dah pergi tegur kan, dah tak bagus. Lepas tu kita jalan lagi. Itu suara kucing tu ikut kita tau. Okey, bila dia ikut kita, saya tengok dia tengok saya tengok kawan saya, semua tengok. Kata ni dah lain macam dia ni, dah tak sedap. Okey, kita cakap okey 1, 2, 3. Kalau saya cakap lari, kita lari. Okey, semua kita dah sepakat lah. Kita jalan setapak, 2 tapak, 1, 2, 3. Lari, semua lari lah. Semua lari, berterabur lari. Kira tak ada yang last, tak ada yang first lah. Semua satu baris. Tapi yang herannya, itu suara kucing tu ikut kita daripada belakang. Dengar dekat. Dengar dekat kita. Sambil kita lari, itu suara. Oh, jadi anda tadi dengar bunyi kucing bila lari tu, suara tu patut makin jauh. Ini makin ikut, makin dekat lah Ya, saya kata makin dekat kita lari. Bintang bukan, tapi yang herannya tak ada yang last, tak ada yang first lah. Semua berdiri sampai dari darat tu dalam 200 meter. Lari. Bila sampai tempat terang, itu suara dah tak ada. Semua kira tercungap-cungap kat situ, tapi semua tak cakap apa-apa lah. So kita relax one corner. Habis dah lepas rewang semua, saya pula nak kena balik seorang. Mak bapak saya tak kasi saya tidur sana. So saya terpaksa lalu sana balik. Saya terfikir, alamak, tadi dah dengar ni macam. Takkan saya seorang, tak apa, saya tak wakal aja lah. So saya jalan, saya balik dulu. Saya jalan lah. Tapi alhamdulillah lah, sebenarnya saya akan lepas itu tempat pun tak ada gangguan lah. Cuma yang kita nak pergi tu tempat je, itu yang kawan saya tegur tu kena. Bila saya jalan sampai kat bus stop semua kira kosong lah. Kira satu kereta pun tak ada, cuma bus sekali-sekala je lalu lah. So itu lah perasaan takut lah bila lalu sana sini lah. Terima kasih abang. Ya. Kembali baik.